Harga emas turun dan naik itu normal, tetapi yang tak normalnya ialah dah tahu dah emas itu berpotensi, dah tahu dah emas itu semakin lama semakin mahal, dah tahu dah kalau simpan emas itu semakin lama semakin untung, tetapi sampai ke hari ini tak mula-mula simpan emas. Itu yang tidak normal. Kerana apa? Kita tengok sebenarnya harga emas naik pada hari ini menunjukkan bahawa benarlah kata-kata saya sebelum ini, yang mana saya katakan emas ini kalau kita simpan 2 tahun dan ke atas confirm akan dapat untung. Bahkan ada juga penyimpan-penyimpan emas saya yang mana telah simpan emas sejak 2 tahun lepas, tak sampai 2 tahun pun telah pun dapat keuntungan. Yang membezakan dia ialah yang membezakan di antara anda dan juga dia ialah dia dah pemula, anda masih belum mula-mula lagi. Kalau anda mula pada hari ini dan fokus untuk simpan 2 tahun dan ke atas, anda tidak perlu risau tentang kenaikan harga. Sebab apa? Itulah yang memang kita tunggu pun. Ini terbalik. Apabila harga emas semakin naik, kita pula jadi makin risau. Sebab apa? Kita ada emas. Sebenarnya kita tak perlu risau. Sebabnya kita dah ada emas. Kita dah simpan emas. Kita tengok harga emas kita itu semakin lama semakin naik. Sepatutnya itulah yang memotivasikan kita untuk simpan lebih banyak. Sebab kita telah pun merasai keuntungan tersebut. Orang yang tak ada ilmu tentang emas, harga emas naik dia sedih, harga emas turun lagilah dia sedih. Ubatnya apa? Kena banyak baca buku. Bacalah buku daripada mentor saya, Buku Wang Emas daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Nak mula simpan emas? Hari ini dia boleh mula terus dah dengan RM100 simpanan kawan emas pada Public Gold. Tekan butang sign up di profil saya, kemudian saya akan bantu anda langkah-langkah yang seterusnya sehinggalah anda boleh pegang dan juga ada sendiri emas-emas fizikal kat tangan macam ni.